Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargamu. Ya, dah orang yang paling god. Tiga god kita orang agam, iaitu orang agam yang paling god bagi ahli kanyan. Dah ahli, iaitu god kepada isteri kanyan, dan god kepada anak-anak kanyan, dan god kepada karabah kanyan. Baik najid orang agam. Mutulikah ke kau? Gak nak ke kau? Lu bantu masjid tapi napakah ke perumahan nak ke puau? Hah? Perumahan nak ke kira? Berlah payah ya belau keroi perumah. Hawa angkut muluh payah roi belau. Hawai tadi matang payah ya belau keroi. Hana ke kira ke puau kan? Urusan luar beres ikannya ngan perumahan hana beres nyan hana urun god nyan hana kira urun god ya ka wa ana khairukum li ahli Nabi, dan lun sebaik-baik kamu bagi keluarga lu. Rasulullah yang paling god si god manusia alam dunia nyo terhadap keluarga Rasulullah. Hana ne pekah perumoh ne nanti ni niat ukur aja kupah dalam kitab ni ukur nu musyawarah dengan sahabat. Hai para sahabat lungnyo lagi nyo kondisi urau, lagi nyo suasana putra makanan yang god dah belau. Nak belau tiji kerau lo. Kira ragam yang keberah dia tak belau sesuatu makanan ni dia tak belau pulung dengan kewajiban tu tak tiji menjaro-ro ke perumuh tu. Cukup lu pala apa. Bak gengsi. Bak gengsi tiji kurau. Mak megang jaro ya belau si. Po je ke perumuh. Bak kirim bak gop saja ada yang. Sebab itu yang bos rayu. Raya nganggom memperumuh tu pun raya ro ngani pun raya ro jika raya kita yang tapi kita yang kata kubah dalu yang harus kita pupuk ro tu yang ka wa qala alaihi salam khairukum li nisaihim, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu bagi isteri-isteri kamu. Gerawi hadis يصلون على